Ni ada bau yang bukan-bukan ni. Bau mulut Ha? Ha? Kau ada ke kelab malam? Ada bang. Bang, lihat saya nak tanya bang. Misai mana satu ni ke ni bang? You know why? Our deal is very clear, you know. Take it or leave it. I never tolerate with this kind of attitude. Hey, what the fish are you? Ini yang orang panggil gila bayang ni. Asal aku tak selamatkan dia gitu kalau aku selamatkan dia, dah tentu balik aku tak selamat. Cakap seorang nampak? Ayah. Assalamualaikum ayah. Salam. Tak keluar pula malam ni? Malam ni tak lah ayah. Saya rasa saya spend masa dengan ayah lah. Sebab malam mimpi ayah meninggal ayah. Orang cakap kalau mimpi orang tu meninggal, mana umur nak panjang. Oh ya ke? Ayah pula terbalik. Mimpi kau hidup. Kita duduk Ya, duduk. Hai, boleh mana boleh. Majikannya dengan kuli enggak bagus. Yalah. Tapi boleh je mak ya. Itu kata orang tu kalau kat rumah lain macam gitu. Kat rumah kita tak apa. Mak makan kat bawah. Tak apa. Ayah, Assalamualaikum ya. Kau nak gimana ni? Malam ni kebetulan saya nak ke masjid. Ada apa? Ada gotong royong. Cik, Ya. saya kena Kenapa? paksa untuk jadi pelacur, Cik. Saya kena paksa jadi pelanggan. Ayah. Assalamualaikum ya. Salam. Mem, masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni macam kucing lah. Gonggong je benda tu dalam rumah ni. Ya. Ada orang nak apa-apa ke saya ya. Apa? Kau nilai orang daripada pakaian. Kau ni memang kau hajar. Aku apa? Aku apa? Jangan tunggu aku. Ini aku kuat. Apa? Aku apa? Kau tahu tak bila kita gaduh-gaduh macam ini, yang untung siapa? Ayah. Orang tengah gaduh. Ayah ni cekap buat kerja kan? Kalau pakcik nak tahu, dia lah yang selalu langgan saya, pakcik. Tak apa. Kes dia tak apa. Dia patutlah rupa macam alien. Hanya saya cerita yang betul ya. Dia ni Apa yang betul? kena perangkap ya. Ayah dia hutang along. Jadi dia terpaksa dijual untuk jadi pelacur. Tak sangka pula dia first customer.